Kalau hampa jenis beli bateri setiap minggu, stop dulu. Benda ni boleh jimat banyak duit hampa. Serious way. Remote TV habis bateri. Mainan anak mati. Game controller pun sama. Last kena keluar rumah pergi beli bateri lagi. Lepas je saya jumpa benda ni, GP Recharge Starter Kit. Masalah bateri saya settle. Dalam ni dah ada charger 4 slot, 2 bateri AA dan 2 bateri AAA. Boleh cas 4 biji serentak. Bateri yang dia bagi ni boleh cas balik. Nak cas dia ambil masa 2 ke 6 jam saja. Sebab dah guna sistem fast charging. Yang bestnya, kita boleh ulang cas bateri ni sebanyak 200 kali. Jadi tak payah pergi beli bateri baru setiap minggu. Masa tengah cas dia ada LED indicator. Berkelip-kelip tengah cas. Kalau dah penuh dia akan nyala steady, tak berkelip. Kadang kita cas, kita lupa nak tutup. Charger ni dia ada auto cut off dan dia boleh detect bateri yang rosak. Dia boleh protect terbalik polarity dan dia boleh elak overcharge. Bateri lebih tahan lama dan selamat nak digunakan. Kita dapat satu kotak mesra alaf untuk simpan bateri. Bateri yang baru cas boleh letak bahagian atas. Kalau dah habis guna, kita boleh letak bahagian bawah. Kalau kita nak cas satu bateri saja pun boleh, nak cas 3 bateri saja pun boleh, nak cas 4 bateri serentak pun boleh. Siapa yang sesuai dengan bateri ni? Rumah yang ada remote TV, ada remote kipas, yang ada jam, dan content creator macam saya. Lampu perlukan bateri, mikrofon perlukan bateri, gadget-gadget kecil memerlukan bateri. Bayangkan dah berapa banyak yang kita dah jimat sebab tak payah nak beli bateri setiap minggu. Link ada saya sediakan kat bawah tu, boleh tekan dan order sekarang.